Ramai pengguna robot Capnova version 1.0.3 yang cakap robot ni ada masalah dalam entry. Jarang ada entry dan ada yang tak ada entry langsung. So kali ni Cap bawakan kepada anda semua robot Capnova versi paling latest, paling santai dan lebih fleksibel dan lebih banyak entry. Let's go. Assalamualaikum semua dan selamat datang kembali ke YouTube channel Aizat Alfa. Semuanya berkenaan dengan robot trading daripada A sampai Z. So dalam minggu kali ini Alhamdulillah Cap dah dapat balik suara Cap. Lebih daripada 2 minggu kita dah tak ada video dekat YouTube channel ni. So bila dah datang balik nikmat ada suara ni, kita akan teruskan lagi dengan siri-siri video yang seterusnya. So dalam minggu ni Cap nak bawa penekanan berkenaan dengan update terbaru berkenaan dengan Capnova. So siapa yang belum tahu lagi, Capnova ada version yang terbaru iaitu version 1.0.4. Sebelum ni Cap release version 1.0.3 yang mana version ni ada flaw sedikit, iaitu ada banyak komplain daripada kawan-kawan semua yang mana robot tu dia punya condition dia terlalu ketat, sehingga kan tak ada entry langsung dalam minggu tu. So bila Cap dapatkan feedback daripada awak semua dan Cap olah kembali coding, Cap dapati memang restriction tu terlalu ketat. So Cap dah longgarkan sedikit, and let's go kita tengok apa bentuk kelonggaran ataupun flexibility yang Cap dah tambah dalam versi kali ini. Let's go. So kita buka macam biasa apps FBS kita. So sekarang ini adalah Capnova version 1.0.4. So kita akan pergi dekat bahagian export properties. So ada beberapa bahagian option ataupun variable yang Cap keluarkan dan juga ada beberapa variable yang Cap tambah dalam version kali ini. Jom kita lihat satu persatu. Macam biasa kita akan letakkan nombor IC pengenalan dalam robot Capnova ni iaitu 6108. So base lot dia kita akan bermula dengan 0.01. Lot multiplier kita akan letak 2.0 sebab robot ni secara dasarnya bukanlah ditarget untuk robot ni buat martingale sebanyak yang dia ada. Kita kalau boleh nak ada 1-2 entry terus robot tu tutup dalam keadaan profit. Lot multiplier 2.0 buat masa sekarang Cap semak sangat okey dalam keadaan market sekarang. So max position yang Cap cadangkan adalah 20. TP for the first order kita letakkan 40 pips. Sebelum ni kita letak 5 pip pada Cap. 5 pip dah kena makan dekat spread dalam 1 pip 2 pip tu, ada tinggal lagi 3 pip, so tak berbaloi lah. So kita letakkan TP for the first entry 40 pip. Basket TP growth, ini profit terkumpul. Setiap kali layer tu kita akan tambah take profit sebanyak 5 pips. So tak adalah awak layer banyak-banyak tiba tutup dapat sikit je, at least tutup dapatlah banyak sikit. Ini yang Cap tambah baik berkenaan dengan versi terbaru ni iaitu use spread filter. Cap dah letakkan default setting spread filter sebanyak 4 pips. Sebab sebelum ni kalau kita tengok dekat version 1.03 spread filter adalah 2 pips. So memang agak ketat. Agak ketat dekat situ sebab biasanya broker-broker dekat luar sana dia akan gunakan spread dekat gold at least 3 ataupun 4 pip. Kecuali broker yang gunakan DCN account, tapi DCN account dia akan ada commission. Macam yang tu Cap tak suka sebab dia ada hidden charge. Dia ada unsur-unsur gara kat situ, dia tak jelas. So lebih baik ada je spread. So kita tengok spread, kita kena charge dekat satu-satunya charge je, iaitu spread sahaja. Option SL, dekat sini kita boleh enable ataupun allow nak ada stop loss ataupun tidak. Sebab asalnya robot ni setting dia adalah martingale, tapi kalau awak tak nak martingale, awak boleh setkan position dia kepada satu sahaja macam ni. Macam ini. So SL ni awak boleh enable. Enable, awak masuklah berapa banyak awak nak SL. Kata awak nak stop loss 20 pip, masuk macam ni. So robot ni akan auto jadi single order sahaja. Slippage ni kita tengoklah berapa banyak slippage yang kita benarkan. Pada Cap 10 point iaitu 1 pip tu sudah memadai. Yang paling last sekali adalah license key. Untuk awak gunakan robot ni dekat live account, awak kena dapatkan license key tu dengan Cap. Awak boleh hubungi Cap macam mana nak dapatkan license key tu. Cap akan bagi beberapa syarat-syarat dia. Yang pasti Cap tak jual pun robot ni. Awak boleh dapatkan secara percuma dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Macam mana awak nak hubungi Cap? Awak boleh hubungi Cap melalui Telegram link dekat bawah ataupun awak boleh tanya dalam grup tersebut. Yang paling pasti elakkan
scammer. Sebab biasanya Cap tengok ada orang yang menyamar menggunakan gambar muka Cap dan cuba untuk scam dekat orang lain dekat luar sana. Biasanya saya tak akan kontak awak. Awak perlu kontak saya dulu. Itu salah satu SOP yang saya amalkan daripada dulu sampai sekarang. Saya tak akan suka-suka PM orang tanya apa khabar. Tak ada. Biasanya awak akan kontak saya, awak akan tanya saya beberapa soalan. Kalau saya boleh jawab soalan awak tu, saya akan jawab. Tapi kalau saya tak boleh jawab, saya akan cakap maaf lah, soalan awak ni mungkin tak mencapai lagi pengetahuan saya. Saya akan KIV dulu. Alright. So tanpa membuang masa, kita akan backtest robot Cap Nova yang terbaru ini. So money management yang Cap pakai sekarang ini, okey, terpulang pada awak semua. Bila awak dapat je robot ni, awak boleh buat backtest. Ni untuk pesanan untuk orang yang newbie. Kalau awak newbie, awak tak tahu apa pasal trading dan juga pasal robot trade, bila awak dapat je file robot ni, file ni dalam bentuk macam ni je tau. Dia bentuk dia macam ni. Awak jangan pergi tekan pula file ni, sebab ada yang orang request dengan saya, dia nak file robot ni, Cap dah bagi. Lepas tu dia pergi tanya macam mana nak buka apps, nak buka file ni. Sebenarnya file ni dia tak boleh buka, dia kena install dalam MT4. So awak hanya, tugas awak simple saja. Awak perlu pergi ke YouTube saya. Awak boleh fokus dekat video ni yang panjang sikit, nampak 21 minit 47 saat. Video ni awak tak boleh skip untuk orang baru, sebab dalam video ni dia akan ada step untuk awak beli VPS. Apa itu VPS? Kenapa kita kena guna VPS? Dalam video ni Cap dah terangkan. Ada lagi beberapa video yang lain yang saya nak awak tengok. Contohnya macam ni. Ini yang awak kena tengok video ni. Robot nampak power dalam backtest, rear aircon terbakar. Okey, video ni basically adalah untuk awak backtest. Maksudnya awak test dulu, awak dapat mana-mana file daripada Cap, awak backtest dulu. Awak backtest dulu, lepas tu awak tengok sendiri result backtest ni macam mana. Awak jangan tengok dalam video macam video Cap akan backtest mungkin sebulan 2 je. Tapi kalau awak nak tengok result keseluruhan, contohlah awak nak tengok result awak backtest daripada 1 Januari 2025 sehingga sekarang bulan 9 2025, tengok berapa banyak profit dia, berapa banyak drawdown dia. Dekat situ awak boleh analyse risiko. Awak dah sedar robot ni macam mana risk and reward dia. Itu adalah seorang trader yang sebenar. Sebab saya tak akan janji dekat awak robot ni boleh buat 5% sebulan, 10% sebulan, sebab itu lebih kepada pelaburan. No, kita bukan melabur dalam ni, kita sedang berdagang. Sebab tu kalau awak tengok iklan-iklan apa semua, dia kata berdagang, dia kata bukan melabur. Melabur ni letak duit, awak mengharapkan profit. Berdagang ni dia akan ada untung dan juga rugi. So awak yang semak sendiri robot ini untung atau rugi. Okay, so lepas awak hadamkan dua video yang Cap bagi tadi, cara untuk install robot ni very straightforward. Sangat-sangatlah straightforward. Awak dapat file yang saya bagi, contoh awak dapat file yang macam saya bagi ni. Ini coding saya. Ini yang saya buat coding. Tapi file dia sama je. Awak dapat je file ni, awak pergi dekat FBS, awak tekan button file, open data folder, MQL4, tekan expert, then awak paste je kat sini. Dia akan sampai kat sini. Lepas siap ni, awak tutup je FBS punya trading terminal ni, awak login je balik semula. Awak buka je balik application ni, dan robot tu mesti akan ada. Mesti akan ada. Kita refresh, dia akan ada. So dia akan keluar dekat sini bahagian strategi tester. Tapi nak gunakan strategi tester dengan betul, nak ada VPS yang betul, cara nak run dengan betul semua, awak kena hadam dua video tu, insya-Allah awak akan faham. Saya tak boleh buat dalam satu video ni pula. Kalau tak, nanti video ni akan jadi 1 jam something ke 2 jam, dia akan lama. So saya pecah-pecahkan supaya awak tak terlalu stres. Video kali ni fokus dia adalah untuk kita, saya tunjukkan apa features yang terbaru yang ada dalam Cap Nova 1.0.4. Okey, so jom kita backtest daripada 1/1/2025 sehingga 23/9/2025. Jom kita backtest dengan setting ini, default setting. Kalau awak nak ubah pun awak boleh ubah. Saya pakai default setting je dengan capital sebanyak 10,000. 10,000 USD sen bersamaan dengan 100 USD account sen FBS. So inilah
cara dia bekerja. Kalau awak perasan, kita tengok history backtest ni, dia tak banyak orang kata order untuk sell, dia banyak lebih kepada buy. Sebab apa? Sebab sekarang ni kalau kita backtest dekat gold, kalau kita buka graph gold, kita akan tengok dia trending kan. So robot ni sebenarnya dia punya DNA dia adalah untuk trade mengikut trend. So kalau waktu tu trend adalah buy, dia akan jadi buy. Most of the order yang kita tengok, kalau kat sini nampak tak, backtest, kita akan backtest dia banyak masuk buy, nampak, buy, nampak. Dia jarang ada button sell. Dia tak ada history sell sangat. Sebab robot ni dia khas untuk follow trend semata-mata. Dia sangat mementingkan trend. Dia follow trend je. Kerja dia follow trend. So ini result dia lah. Dia graf dia akan macam ni, naik sikit. Tapi dia tak ada macam orang kata graf tu ke bawah. Sebab graf tu ke bawah maksudnya dia sedang rugi, ataupun yang kalau kita tengok yang ada warna hijau ni kan, hijau ni dia sedang equity dia drop. So bila dia spike macam ni, maksudnya dia dalam keadaan dia tak terlalu banyak ada floating. Cap tekankan robot ni adalah untuk dia buat profit, tapi tak banyak. Tak banyak buat profit, tapi dia lebih kepada dia tak nak floating banyak. Sebab tu dia punya DNA robot ni adalah untuk follow trend. InsyaAllah bila kita follow trend, kita punya equity floating tu taklah banyak sangat. Itu orang kata hukum karma alam lah, sebab kita bilis-bilisan je. So inilah result dia. Macam biasa, awak jangan tengok profit, saya nak awak tengok maximum drawdown. kita sebenarnya seronok dekat maximum drawdown sebenarnya. Okay, maximum drawdown dia berapa? 23.23%. Dia tak mencapai 1/4 daripada capital yang awak ada pun. Katalah modal $100, awak floating sehingga $25. Awak rasa dengan keadaan tu awak goyang tak? Kalau awak goyang, awak besarkan lagi capital. Bila kita besarkan lagi capital, dia drawdown tu akan automatic turun. Tapi janganlah bila awak besarkan capital, let's say lah awak pakai modal $100 dengan lot size 0.01, awak dapat drawdown 23.23. Kalau awak rasa awak goyang 23.23%, awak boleh besarkan capital naik kepada $150 ataupun $200 terus capital, tapi lot size masih lagi maintain 0.01. Dengan itu awak akan rendahkan lagi drawdown. Itu memang fakta hukum alam lah. So ini sebabkan kita punya video kita adalah purely education. So ini adalah edukasi untuk awak semua. So adakah awak berminat ataupun tidak dengan robot ni? Cuba komen dekat bawah. Dan apa features yang lain yang awak rasa patut ada dalam robot Cat Nova. Sebab Cat Nova ni dia tak akan terhenti dekat sini. Dia akan sentiasa berkembang dan sentiasa akan ada version baru daripada feedback awak semua. So please, I need your feedback. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Salute. Bye.